Hai you all, lamanya tak makan bubur kacang hijau. Kalau buat untuk menu makan petang sedap juga ni. Jomlah kita buat. Makan panas-panas time-time hujan ni memang menggamit kenangan. Ada orang direndam dulu kacang hijau ni. Kak Elin sangai dulu. Sangai sampai naik bau kacang tu. Kemudian boleh terus masukkan air. Masukkan air secukupnya supaya dia lembut dan empuk. Kalau tak cukup, tambah lagi air. Nak bagi naik bau, jangan lupa letakkan daun pandan. Kacang hijau dah lembut sikit, dah agak empuk, boleh masukkan gula Melaka dan juga gula merah. Gula pasir pun Kak Elin letak juga, tapi tak banyak lah. Kacang pun dah makin empuk, makin lembut, boleh masukkan santan. Kak Elin guna santan kotak je. Lepas tu tambah 1 cawan air dalam mangkuk santan tu. Kemudian kacau sebati. Oh lupa, Kak Elin letak sagu juga tadi. Dah puas hati dengan kelembutan dan keempukan kacang tu, bolehlah tutup api. Hai you all, hari ni Kak Elin nak buat bubur canda nangka. Buat colourful sikit, letak nangka. Memang cantik dan menarik teruja nak makan. Jomlah kita buat. Nak buat bubur canda ni tak susah pun. Bahan pun guna tak banyak sangat. Tepung pulut ni Kak Elin uli dengan air je jadikan dough. Lepas tu bagi kepada 3 bahagian. Sebab Kak Elin nak buat 3 warna. Inilah warna-warna pilihan Kak Elin. Warna biru, pink dengan kuning. Macam warna bendera Malaysia, yang pink tu sebenarnya warna merah. Tapi bila dah uli dah jadi pink. So bolehlah kan uli sebati warna-warna tu dengan dough kita. Boleh ketepikan dan bulat-bulatkan dia. Dah siap bulat semua, kita rebus dia. Macam onde-onde juga, rebus sampai dia dah timbul tu, bolehlah angkat. Ketepikan sekejap untuk kita buat kuahnya pula. Dah angkat ni, Kak Elin rendam dalam air sejuk. Kalau ada ais pun boleh juga. Biar warna dia tetap nampak cantik. Marilah kita buat kuahnya pula. Kuah dia pun tak susah sangat. Ini je bahan-bahan dia. Yang ni Kak Elin letak gula Melaka dengan hirisan nangka. Kan kita buat bubur canda nangka. Letak nangka ni memang sedap. Bila rasa nangka tu dah sebati dengan kuah. Rasa manis-manis berlemak. Makan pula dengan canda yang warna-warni kenyal-kenyal tu. Memang sedap. Hai you all. Tiba-tiba Kak Elin teringat bubur pulut hitam yang selalu nenek Kak Elin buat. Makan panas-panas ada pula santan pekat. Ya Allah sedapnya. Marilah kita buat. Dah nama pun bubur pulut hitam. Bahan utama mestilah beras pulut hitam. Yang ni Kak Elin rendam dulu selama semalaman. Dah basuh rendam tu, bolehlah masukkan bahan-bahan yang lain ni. Nak buat bubur ni senang je. Cuma dia ambil masa yang lama untuk pastikan beras tu betul-betul lembut. Kalau dah mencapai piawaian lembut yang anda nak, dah boleh masukkan santan. Kak Elin suka yang pekat-pekat. Bubur pun dah masak, kita buat pula kuah santan. Nak bagi pekat sikit, kita masukkan tepung jagung. So kacaulah dia sampai mendidih. Dah siap, kita boleh hidangkan dengan bubur pulut hitam kita. Rasa manis dan lemak masin kuah santan tu memang perfect untuk minum petang ni. Jangan. Hai you all. Ada yang teringin nak makan bubur sumsum macam Kak Elin tak? Buat sendiri, letak dalam peti ais, makan sejuk-sejuk, sedapnya lah hai. Jomlah kita buat. Okay, mula-mula kita buat air gula dia dulu. Kak Elin guna 1 ketul besar gula Melaka. Kalau tak ada gula Melaka yang besar ni, boleh guna 2 ketul gula Melaka yang kecil. Nak bagi gula Melaka tu cepat larut, Kak Elin ketuk kecil-kecil ataupun potong kecil-kecil. Senanglah sikit. Okey, nak buat bubur sumsum, kita masukkan semua bahan-bahan ni. Tapi jangan buka api dulu. Larutkan semua bahan-bahan ni sampai sebati. Barulah boleh buka api. Buka api perlahan je tau. Oh ya, Kak Elin guna tepung beras cap 3 gajah. Yang ni memang sesuai kalau nak buat bubur sumsum. Tapi kalau kat rumah ada jenama lain, boleh je. Okey, dah buka api, kacau-kacau lah adunan tu sampai pekat dan likat macam ni. Adunan pun dah mendidih dan tak berketul. Letup tu dah masak lah. Bolehlah kita hidangkan dia. Tunggu bubur sumsum tu sejuk sekejap. Kalau nak makan sejuk-sejuk, letak dalam peti ais dulu. Hidang cantik-cantik, letak dalam cawan aiskrim macam ni. Bolehlah tuang air gula. Kalau nak lebih manis, boleh tuang lebih sikit. Siaplah minum petang kita, bubur sumsum.
Hey Muaz. Ya, saya. Hari ni akak rasa nak makan bubur candil. Tapi bukan bubur candil biasa. Nak buat bubur candil labu. Oh, bubur candil labu. Saya first time dengar macam mana nak buat dia. Okey. Ni labu ni kita ambil, kita rebus dulu. Lepas tu kita lenyekkan dia. Alright. Lepas tu kita masukkan tepung apa tu, Kak? Tepung pulut. Oh. Tepung pulut ni masukkan sikit-sikit. Lepas tu ulilah dia, jadilah dough macam ni. Dough dia tekstur tu jangan terlalu lembik sangat. Jangan terlalu lembik lah. Bila tak melekat dekat tangan, dah boleh lah bentukkan dia bulat-bulat macam ni. Tapi kena letak tepung sikit lah. Yelah, nanti kan melekat pula dekat tangan kan. Memang bulat kecil-kecil comel. Bentuk bulat tu suka kau lah. Kau nak bulat macam mana, bulat besar, bulat kecil. Lepas tu okey, kita buat kuah dia terus. Kuah terus? Kuah ni macam onde-onde. Kita rebus dia, kemudian bila dah timbul tu kira dah masak. Tapi yang ni kita rebus terus dalam air gula. Air gula. Air gula ni ada campuran apa-apa lagi tak? So kita masak je air gula, gula Melaka dengan gula merah. Macam ni je lah dia punya cara. Ya, terus rebus dalam ni. Bila dah menggelegak, dah timbul semua tu, nak bagi pekat sikit, masukkan tepung pulut ataupun tepung jagung. Nak bagi pekat kuah dia sikit. pekat. Dah macam ni boleh ketepikan dulu. Kita buat pula kuah santan. Banyak kuah dia nak makan barulah lemak manis. So santan ni akak guna satu kotak kecil ataupun 200 ml. Masukkan sikit air, masukkan garam, masak sampai mendidih. Letak daun pandan juga barulah wangi kuah santan kita. Macam ni betul tahu je santan tu dalam. Taruhlah santan, bolehlah kita makan petang ni. Wow. Okey, hari ni kita masak bubur jagung yang power. Tapi kita tambah sikit twist. Ada nangka, ada sagu, baru lagi meletup. Belum masak dah ada bau. Tak sabar ni nak rasa Kak Elin. Sabar sikit Muaz. Kamu paling suka bubur apa? Saya tak memilih sangat. Asal sedap, saya makan. Nak bagi wangi bubur kita, daun pandan wajib ada. Kemudian letak air. Patutlah bau wangi. Rupanya daun pandan. Lepas tu masuk apa lagi, Kak? Masukkan gula merah dan gula putih. Ni kalau siapa suka manis, boleh lebihkan lagi. Yang dah sedia manis macam kita, ikut sukatan ni je. Gula dah sebati, kita masukkan jagung. Ni akak guna jagung dalam tin dan juga jagung manis yang frozen tu. Kalau pakai jagung tongkol tu mesti lagi sedap kan? Betul tu. Dah masuk jagung, kita masuk pula sagu yang akak rendam tadi. Sagu kalau tak nak rendam, kena masukkan awal-awal. Baru masak jenis elok. Kata ada nangka. Bila pula nak letak tu, Kak? Bagi mendidih kejap. Lepas tu boleh dah letak nangka dan juga santan. Santan ni akak guna santan kotak je. Tetap lemak berkrim dan menjadi bubur kita. Wah. Kak, kalau makan masa hujan ni confirm layan ni. Lemak manis dia tu macam lain macam. Betul lah tu. Tapi jangan lupa letak garam. Barulah rasa bubur kita komplit lemak manis. Nak lagi padu, simpan dalam peti kejap. Makan sejuk-sejuk. Sedap kan? Jadi tunggu apa lagi? Save video ni nanti buat tau. Tepat sekali Muaz. Ingat makan, ingat rasa.